Hai, Assalamualaikum. Saya Rahat Radwa binti Mak Mata dari Sungai Leh TV. Hari ini sedang berlangsungnya Majlis Pelancaran Sistem Maislas Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam usaha memperkasa budaya kelestarian di sekolah-sekolah seluruh negara. Majlis kita pada hari ini akan dimulakan dengan bacaan doa bagi memberkati perjalanan program kita. Sekolah Lestari Alam Sekitar ini pada masa-masa yang akan datang. Sebab hadiahnya pun lumayan. Dan sekolah yang terpilih itu dibuat di Langkawi. Kita memang silakan dibuat di Langkawi. Dia punya puncak yang terpilih lah, yang berjaya kita berikan akhir dan sebagainya. Boleh dibuat juga melalui urusan sekolah, aktiviti kurikulum dan juga penyertaan komuniti. Antara tujuan utama program ini ialah untuk membentuk budaya lestari dalam kalangan warga sekolah, meningkatkan kesedaran dan tindakan proaktif terhadap kebenaran alam sekitar, mewujudkan sekitar sekolah yang bersih, selamat dan kondusif, dan menjadikan sekolah sebagai model komuniti hijau yang mampu menyumbang kepada pembangunan mampat. Majlis ini dirasmikan oleh Puan Nur Rashidah binti Muhammad Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, dan Encik Muhammad Rizwan bin Syamsuddin, Penolong Kanan Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Peringkat Negeri Sembilan pada sesi 2022-2026. Tahniah dan syabas kepada semua pihak yang menjayakan inisiatif ini. Hadirin, bagi meneruskan majlis, dengan umum dijemput Puan binti Abdul Karim untuk menyampaikan sedikit taklimat ringkas berkenaan sistem Maislas ini. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. So kita ada dia panggil Asian School lah. Dia sama macam sekolah Lestari. So di peringkat negeri sendiri kita ada 60% tu adalah laporan. So melalui laporan tu kita bagi makan 60% dan juga dia ada video 40%. Seterusnya, guru dari SMA Chuah Penisan, Encik Azhari bin Yazid. Tiada panorama seindah hutan, hutan tempat bermainnya rama. Indahnya bumi, kurniaan Tuhan, jaga alam sekitar, tanggungjawab bersama. Sekian saja daripada saya, Rahat Radwa binti Mak Mata dari Kurs Sungai Leh TV. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum.